You kena buat, nak lose weight kena buat dengan cara yang betul lah. Kalau you masih muda, you buat calorie deficit, insyaAllah lah tak ada, you akan dapat capai lah apa yang you nak melalui calorie deficit. Tapi kebanyakan orang kat luar tu usia dah meningkat, masalah kesihatan dah makin banyak, masalah radang, masalah hormon dalam badan. Tu pun kena ambil kira. Kalau you duk stick dengan calorie deficit, pada awalnya you akan nampak lah penurunan berat badan tu, tetapi dia akan stuck somewhere. Sebab apa? Sebab you tak tackle masalah yang lain, masalah radang. Tapi susah nak turun juga doktor bila usia dah meningkat. Ya betul, sebab itulah Ilya, you kena faham dua perkara. Sekarang ni ramai orang kat luar tu hanya faham perkara yang pertama je. Perkara yang kedua tu dia tak pernah dengar orang ceritakan. Orang duk cakap metabolism slow. Apa maksud metabolism slow tu? Waalaikumsalam Mawar Biru. Macam biasalah saya buat lokum tadi. Saya ni biasa kalau buat lokum dekat GP biasa ni kan. Bukan GP biasa lah. Klinik-klinik kat luar ni, dia memang akan ada banyak benda nak berletih tu tau. Akan ada banyak benda nak dibahaskan. InsyaAllah kalau buat fat fasting berat akan turun. Sebab apa tu Lip? Sebab fat fasting ni dia menyelesaikan dua masalah tu. Nombor satu yang masuk, nombor dua yang keluar tu. Masalahnya korang ni tak faham tentang yang keluar tu. Hanya fikir pasal yang masuk je. Hari ni saya nak ajarkan. Saya dah hit plateau lepas 15 kilo turun. Saya nak ajar, sebab tu saya cakap, kalau you duk maintain, stick dengan calorie deficit semata-mata, you akan hit plateau, you akan menghadapi cabaran. Sebab you tak fikir pasal yang keluar. Baru masuk metabolism slow tu macam mana nak naikkan. Very good. Soalan yang sangat-sangat baik Kak Cik. Ni saya nak ceritakan hari ni. So, now kita fahami orang-orang yang, saya panggil gemuk je lah boleh orang-orang yang gemuk ni, apa masalah dia sebenarnya? Masalah dia apa? Itu you kena faham dulu. Orang yang gemuk basically orang yang ada masalah insulin resistance, ada masalah metabolic syndrome, dia ada masalah metabolism, dia ada masalah tenaga dalam badan dia banyak. So korang kena faham, Badan korang ni gemuk sebab tenaga tu banyak dalam badan. So bila sesuatu dalam badan ni banyak, apa punca dia? Kita kena cari punca lah. Kenapa sesuatu tu accumulate, dia berkumpul dalam badan? Ada dua perkara yang kena tengok, yang masuk dan yang keluar. Tapi masalahnya yang anda semua hadapi, korang duk fikir yang masuk je, yang keluar tu korang tak buat apa-apa. So masalah tu takkan selesai. So fikir yang masuk tu, apa yang saya maksudkan dengan masuk tu, yang korang duk buat calorie deficit, you kurangkan makan, you berpuasa, itu yang masuk. Tentang yang keluar pula, apa yang korang buat? Tak ada. Kenapa tak ada buat? Sebab apa? Sebab tak faham apa yang keluar tu doktor. Apa maksud metabolism tu doktor? Tak faham. Ini hari ni saya akan make sure korang semua boleh faham, supaya korang boleh control your body weight tau. Kena workout, kena buat exercises tu kan doktor. Maksud yang keluar tu bukan tu DS. Yang keluar tu bukan yang exercise tu, tetapi exercise salah satu cara lah untuk selesaikan masalah yang keluar tu. Okay, so now saya bagi analogi Saya bagi analogi. Kalau dekat Lembah Kelang ni banjir kilat. Sebab apa? Macam mana boleh banjir dekat Lembah Kelang ni? Cuba jawab. Nasi tak makan pun tak apa kan dok, gula semata. Longkang tersumbat.
Adakah keluar membuang berak? Mungkin Ahmad Farhan mungkin. Tapi taklah sistem peparitan. Tapi kalau hujan lebat boleh tak menyebabkan banjir kilat? Kalau sistem peparitan kita bagus macam mana pun, kalau hujan lebat boleh banjir juga kan? Betul tak? Boleh, yes. Okay, ada dua sebab lah sama ada hujan lebat ataupun parit tersumbat. Hujan lebat berterusan ataupun parit tersumbat. So pandai pula cakap pasal parit. Kalau cakap pasal hujan banjir kilat, pandai cakap pasal parit. Tapi kalau cakap pasal berat badan, tak reti nak cakap pasal parit ke? Itu maksud saya. Faham tak? Itu maksud saya. So macam mana kita nak selesaikan masalah parit masing-masing ni? Parit orang-orang yang berbadan besar ni. Usus ke doktor? Bukan. Dia ada kena-mengena dengan tenaga. Bila kita cakap pasal tenaga yang berlebihan dalam badan, limitkan makan tu hujan. Itu hujan SA. Limitkan makan tu hujan. Tapi saya tak nak cerita pasal hujan sangat hari ni. Sebab semua orang dah cakap pasal hujan ni, kalori defisit, berpuasa. Tapi tak ada orang terangkan tentang parit ni. Soft. Okay. Macam mana bagi suami kurang minum manis? Kenapa dengan suami tu Nur Is Cahaya? Kenapa dengan suami tu? Dia ada masalah obesity ke? Dia ada masalah metabolic syndrome ke? Kenapa dengan dia? Kenapa you tak bagi dia minum manis? Ada apa dengan gula? Faham tak gula tu baik ke tak ke? Faham ke? Ini satu masalah juga. Membuang ke maksudnya dok? Bukan membuang. Okay? Nanti slowly kita akan go into that. So you kena stay lah. Sambil stay tu you tap screen bagi orang ramai lagi masuk supaya dapat ilmu free ni. Okay? Saya tak ada nak cucuk-cucuk Reta, Monjaro ke Ozempic. Tak adanya nak suruh korang cucuk-cucuk tu. Dia macam ni. Okey, soalan yang tadi, siapa Nur Is Cahaya, macam mana nak bagi suami tak kurang minum manis? Saya nak tanya, kenapa suami kena kurang minum manis? Dia ada masalah obesity ke? Dia ada masalah metabolic syndrome ke? Kenapa? Apa salahnya dengan manis tu? Gula tu kenapa? Jahat ke? Ramai orang ingat gula ni jahat. Hakikatnya gula tak jahat, geng. Filter tak payahlah, kita ni orang kampung. Memang kulit-kulit macam ni. Nak buat macam mana? Okay? Gula sebenarnya tak jahat. Gula secara mutlaknya gula ni adalah sumber tenaga, geng. So kalau you cakap dengan saya kena cut sugar, sedap topik ni sedap. You bayangkan orang macam saya ni, lemak pun tak ada, nak kena cut sugar ke? Kalau lah you cakap gula tu dia jahat, saya yang kurus ni pun tak boleh ambil gula tau. Faham tak konsep dia? Maksudnya budak-budak kecil pun tak boleh ambil gula. Tapi betul ke? Apa jadi kalau dia ambil gula? Sakit ke diorang? Sakit ke diorang kalau ambil gula? Budak-budak kecil ambil makanan yang tinggi dengan gula, sakit terus ke? Tak. Gemuk ke dia? Tak. Sebab gula tu sifat dia tenaga dalam badan. So apa yang makanan-makanan yang menyebabkan mudarat kepada badan, yang tu you kena belajar. Sifat makanan tu memang mudarat kepada badan. Sebagai contoh, ramai orang akan setuju dengan saya bahawa gluten ataupun tepung gandum ni tak sihat untuk badan. Betul? Ramai orang cakap kan? Kenapa? Entahlah doktor. Saya tak tahulah kenapa gluten tu jahat, kenapa gluten tu tak sihat. Saya tak tahu. Yang saya tahu, doktor-doktor cakap kalau nak sihat, elak makan gluten. Saya ikut je lah, follow je lah. Itulah masalah kita semua ni.
macam mana nak kurangkan kolesterol jahat. Kesian Puan Siti As ni masih lagi duk fikir pasal kolesterol jahat. Itu topik lain lah sebenarnya. Topik lain yang sangat besar, sangat besar topik tu, dan you kena betul-betul faham tentang bacaan kolesterol ni lah. Salam doktor, baru 8 hari makan Lipitor 10 mg, lengan jadi kebas. Itulah. Doktor, macam mana nak makan olive oil, coconut oil? Saya rasa susah nak telan minyak. Belajarlah telan minyak ni. Belajar perlahan-lahan. Slowly lah, lama-lama akan pandai. Saya 8 bulan beri swab, turun cuma 6 kilo. Gluten getah, perut sukar hadam. Betul? Dia sukar nak hadam. Gluten rosakkan pencernaan. Kenapa dia rosakkan pencernaan? Siapa gluten tu? Kenapa dia sangat berbahaya kepada usus kita? Pernah tak tanya-tanya benda tu? Tapi untuk eczema memang tak boleh manis, gluten kan doktor? Yes, sebab makanan-makanan yang tinggi dengan gula ni, dia akan menyebabkan bakteria-bakteria jahat lebih sihat dekat dalam usus kita. Okey? Tetapi secara mutlaknya, gula ni dia tak menyebabkan radang dalam badan. Okey? Buah. Alia, buah ni cerita lain lah. Kita kena cerita pasal fructose. Gluten sekejap je tukar jadi gula, insulin mencanak naik. Ya ke? Gluten tu protein lah, macam mana boleh jadi gula pula? Jadi macam ni, gluten ni dia adalah anti-nutrients. Itu kategori dia. Sifat gluten ni dia adalah anti-nutrients sebenarnya. So, tujuan Tuhan cipta anti-nutrients ni adalah sebagai protection untuk tumbuh-tumbuhan. Okey? Protection untuk tumbuh-tumbuhan. Manusia, haiwan. Tuhan Maha Pemurah, dia anugerahkan manusia dengan haiwan ada tangan, ada kaki untuk protect badan kita. Supaya apa? Supaya manusia boleh survive. Ada benda jahat datang kat kita, kita boleh lari dengan kaki kita. So kita boleh survive atas muka bumi ni. Binatang pun sama. Dia anugerahkan kaki, dia anugerahkan tangan supaya mereka boleh selamatkan diri mereka daripada bahaya yang datang. Sekarang ni bahaya datang dekat grains, datang dekat bijirin. You jawab dengan saya, macam mana bijirin nak selamatkan diri dia, macam mana bijirin nak survive atas muka bumi ni? Dia tak ada kaki, dia tak ada tangan macam kita. So Tuhan Maha Adil, Tuhan ciptalah anti-nutrients tu. Anti-nutrients seperti gluten, oxalate, phytate, tannins, saponin, itu semua adalah anti-nutrients. Di bawah anti-nutrient ni adalah banyak contoh-contoh anti-nutrient sebagai protective mekanisme, cara untuk tumbuh-tumbuhan ni survive atas muka bumi ni. Mereka tak boleh nak berlari, tak ada kaki, tak ada tangan. So Tuhan ciptalah benda lain yang boleh protect badan mereka. Itulah anti-nutrients tu. So kalau you tengok anatomi bijirin kan, dia ada bran, dia ada endosperm, dia ada germ. Gluten tu dia banyak dekat bahagian bran tu, dekat bahagian kulit luar tu, sebagai protective mekanisme untuk mereka. So kalau you makan gluten, makan tepung gandum yang mempunyai gluten ni, itu yang dia boleh merosakkan kesihatan usus kita. Bila kesihatan usus kita ni dah rosak, lining dekat usus kita rosak, protective layer dalam usus tu dah hilang. So apa-apa sahaja yang jahat dia dekat dalam pemakanan kita, dia akan easily masuk, mudah-mudah masuk, sebab pagar dah hilang. Siapa rosakkan pagar? Gluten. So bila pagar tu dah hilang, benda jahat yang masuk kan, kau bayangkan ini perut, ada pagar. Bila pagar dah hilang, benda jahat akan mudah masuk dalam darah. Bila benda jahat masuk dalam darah, immune system akan
release, akan lepaskan banyak radang. Tujuannya untuk menghapuskan benda-benda jahat yang masuk. Tetapi masalahnya, kalau you banner semula pagar tersebut, radang akan berhenti. Tapi you tak pernah ubah cara pemakanan, pagar tak pernah dibetulkan, radang sentiasa berlaku dalam usus. Sebab tu lokasi utama radang dalam badan kita ni berpunca daripada usus. Usus kita penuh dengan radang. Sebab itulah segala masalah kesihatan berasal daripada usus. So, belajarlah tentang apa yang merosakkan sistem usus kita ni. Ada 5 makanan Saya tak nak ulang 5 makanan tu. Kembali kepada topik utama kita, nak kurus, kita kena cakap pasal 2 perkara. Saya ulang sekali, yang masuk dan yang keluar. Yang masuk, korang pergi dengar lecture abang-abang gym, doktor-doktor biasa yang duk cakap pasal calorie deficit, berpuasa. Itu cerita pasal masuk. Saya tak nak cakap pasal masuk. Sebab anda semua yang nak kurus hari ni, saya tahu semua orang yang nak kurus, saya tahu you guys dah jaga makan, you berpuasa banyak mana dah. Itu saya tahu. So yang masuk tu selesai. Sekarang kita bincangkan tentang yang keluar. Okay, saya ulang lagi sekali analogi untuk yang baru masuk. Topik hari ni yang saya nak bincangkan adalah kenapa orang-orang obes dekat luar tu, walaupun dia tak makan, tetapi badan dia masih lagi obes, penuh dengan lemak. Tenaga tu masih banyak dalam badan. Kenapa? Perumpamaan dia, saya ulang lagi sekali, banjir kilat dekat bandar. Kalau cakap pasal banjir kilat, you akan cakap pasal sama ada hujan lebat ataupun parit tersumbat. Dua tu. Ada seorang mamat ni ada seorang, kita ni bukan nak cerita buruk tentang orang tau. Kita cakap pasal ilmu lah. Saya bukan nak ajak mengumpat tak. Kita cakap pasal ilmu. Ada seorang mamat sador ni kan, yang selalu kalau dia buat live tu, dia duduk gerakkan dia punya chest tu tau. Pam. Saya suka gak tengok. Saya suka tengok dia live tu. Sebab apa? Sebab saya suka tengok dia gerakkan tu. Okay, dia cakap pasal crash diet. Crash diet, pernah dengar kan crash diet ni? So apa yang dia beritahu, kita ni bila orang cakap pasal sesuatu tu kan, kita kena dengar, janganlah terus bash. Oh ni nak berniaga, nak jual ni, tak bagus. Dengar dulu, lepas tu kita hadam, kita tafsir mengikut pemahaman kita. Kita cakap orang yang duk buat crash diet, duk puasa, minum air ni kan, tak bagus. Sebab bila you buat crash diet, you totally cut down your pemakanan, you akan lose muscle. Itu apa yang dia bagi tahu lah. Okay, betul ataupun tidak? Cuba jawab. Crash diet menyebabkan muscle hilang, betul ataupun tidak? Jom kita discuss. Cuba jawab. Tidak. Thank you Dapi. Betul kot. Yes. Mat, thank you Mat. Respon Ayib, agree. Mat, agree. Haziq Sulaiman, tidak. Ayu, betul. So bagi betul. Ya. Dia betul dan tidak lah jawapannya. Of course lah. Dia mesti ada betul, ada tak. Saya dah buat dulu diet macam tu. Betul. So untuk orang-orang yang cakap crash diet menyebabkan muscle hilang, you cakap betul. Mari kita fikir sama-sama. Dua-dua tau. Betul. Sebenarnya dua-dua tau. So apa yang saya nak betulkan pemahaman anda, salah sebenarnya. Jarang-jarang crash. Kad gula boleh turunkan berat badan ke? Boleh Latifah. Tapi berapa ramai yang dah cut sugar tak turun berat badan? Ada orang memang cut sugar turun berat badan, betul. Tapi ada orang cut sugar tak turun berat badan pun. So salah Ya Mat, salah Mat. Salah. Okay Mat, jom kita sama-sama faham So dengar, semoga anda semua dipermudahkan untuk menerima ilmu ni Dah lama live ke tak? Baru je. Salah lah ni, salah Mat. Mat, salah Mat. Dia macam ni Mat.
Kita ni manusia, Mat. Kau bayangkan Mat, engkau duduk dalam hutan. So engkau hari ni dapat makan, dapat rusa, engkau dapat makan. Alhamdulillah, kena sebut alhamdulillah rezeki Tuhan ni dapat makan hari ni. Lepas tu Mat, daging rusa yang berlebihan tu Mat, engkau tak boleh simpan dekat peti ais Mat. Kita dalam hutan Mat. So daging tu nak tak nak engkau kena habiskan Mat. So bila kau dah habiskan daging, kau dah tak ada makanan. So apa yang kau buat? Kau akan berlapar lah. Kau akan start berpuasa Mat. Yang kau boleh ambil adalah air sungai je Mat. Air sungai, minum air kan. Itu yang berlaku dekat kita Mat. Tapi masalahnya Mat, zaman sekarang ni, hari ni kau pergi lunch, makan rusa seekor. Kejap lagi kau balik office Mat, kau tengok dalam laci kau ada lagi kaki rusa Mat. Itu masalah kita zaman sekarang ni Mat. Dekat mana-mana ada makanan. So kita kembali ke dalam hutan tadi Mat. Bila kita dalam hutan ni, the moment kau start berpuasa, makanan kau dah habis, kau start berpuasa kan. So selagi kau tak memburu, selagi kau tak dapat rusa yang baru, kau takkan ada makanan. Itu bermaksud engkau berada dalam keadaan crash diet. Engkau nak makan benda, kau tak makan. Itulah maksud crash diet. Betul tak? Faham logik So crash diet tu sama je dengan berpuasa sebenarnya. Maksud dia. So kalau lah Mat cuba you fikirkan Mat kalau lah waktu kita berpuasa dalam hutan tu Mat, Tuhan takdirkan manusia ni bila dia buat crash diet, bila dia berpuasa, badan akan start makan muscle Mat. Kau bayangkanlah Mat kau dalam hutan, engkau berada dalam keadaan survival mode. Engkau berpuasa, survival mode. Engkau tengah crash diet. Sama je, term yang sama. Survival mode, crash diet, berpuasa, itu semua maksud yang sama Mat. So bila kau dalam survival mode Mat, kalaulah Tuhan takdirkan fitrah manusia ni bila dalam survival mode, badan akan start membakar muscle Mat. Engkau tak ada makanan, badan kau start membakar muscle. Lama-lama badan kau kehilangan muscle Mat. Aku nak tanya Mat, macam mana kau nak dapat rusa yang seterusnya Mat kalau kau tak ada muscle? Betul lah Mat? Faham tak? Siapa yang tak faham? Fitrah manusia. Fitrah manusia. Tuhan tak akan biarkan manusia mati begitu je. Tuhan biarkan kita berdiri atas muka bumi ni, dia lengkapkan kita dengan satu sistem yang perfect Mat. Kan? Cerita apa ni Mami Sal? Cerita orang nak kurus ni. Macam biasalah Mami Sal saya baru balik lokum dekat kampung ni. Biasalah kat kampung dengan pesakit kat kampung dengan pesakit dekat Iris Clinic lain. So kalau habis lokum dekat kampung ni, biasalah ada banyak benda nak bebel ni. Especially tentang berat badan. Kalau cakap pasal berat badan ni, dekat pesakit-pesakit dekat Iris ni, adalah sedikit ilmu tu. Tapi Allah, duduk dekat kampung ni, pesakit-pesakit dia lain macam sikit dah. Bukan lain macam sebab apa? Dia kekurangan ilmu tu. Ini yang kita kena ajar orang kat luar sana, supaya kita semua hidup lebih sihat ni. Okay, kembali kepada survival mode tadi Mat. So teori abang tu apa nama abang tu? Okay Mat thank you Mat, nice Mat. Okay, so teori abang dada bergerak tu teori abang dada bergerak tu, dia legit sebenarnya. Dia boleh berlaku. Dan saya faham. Anda pun sendiri, orang-orang yang duk percaya crash diet menyebabkan kehilangan muscle ni kan, you percaya sebab apa? Sebab you sendiri mengalami masalah tu. Abang Babat ke? Ya, betul-betul nama dia Abang Babat. Abang Babat, yeah. Orang-orang macam ni kan, dia akan sharekan lah gambar-gambar dia pernah overweight, lepas tu dia kurus. Tapi kalau you tengok persamaan orang-orang yang
jual buku ilmu tentang kalori deficit ni kan, dia orang punya persamaan semuanya muda lagi. Apa teori dia? Teori dia tentang jangan buat crash diet, jangan berpuasa. Sebab bila kita berpuasa, kita akan lose muscle. Itu dia punya concern lah. Ya, saya pun tak setuju kalau kita kehilangan muscle, which is not good. Muscle ni adalah salah satu organ yang menjadi benteng pertahanan dalam badan. Kalau ada toksin banyak dalam badan, muscle kita yang akan memelihara, menjaga. Kalau orang-orang yang sakit kan, you nak pilih jadi orang sakit yang yang ada muscle ataupun yang tak ada muscle, better you pilih orang sakit yang ada muscle. Prognosis, outcome, recovery proses dia lebih baik lah compared to orang yang tak ada muscle ni. So saya setuju je pentingnya untuk menjaga muscle mass dalam badan kita ni. So teori Abang Babat tu, dia cakap, tak maaf lah Abang Babat, saya terpaksa, bukannya nak condemn, tak. Kita tak condemn kita nak buat orang, nak bagi orang faham, nak kongsikan ilmu tu. Bila kita buat crash diet, orang-orang yang mengalami masalah kehilangan muscle ni berlaku disebabkan oleh badan you tak sihat. So bila you buat crash diet, you kehilangan muscle, itu dia bagi tahu signal bahawa badan awak tak sihat lah. Manusia yang sihat, bila dia crash diet, dia takkan kehilangan muscle. Itu hukum dia, itu fitrah dia. Boleh faham? Saya ulang lagi sekali Orang yang sihat, bila dia buat crash diet ataupun bila dia berpuasa ataupun bila dia dalam survival mode, badan dia takkan bakar muscle. Dia takkan kehilangan muscle. Okay? Ya, itulah hukum dia. Orang yang sihat crash diet takkan kehilangan muscle. Kenapa? Sebab saya dah explain tadi. Kalau hukum orang yang manusia ni bila buat crash diet kehilangan muscle, kita semua akan pupus atas muka bumi ni sebab kita tak boleh nak survive. So crash diet kehilangan muscle, itu maksud badan you tak sihat. Kenapa? Dia macam ni. Kebanyakan orang yang obese dekat luar tu berhadapan dengan masalah insulin resistance. Pernah check tak insulin? Aduh, korang ni kan. Aku ni dah cakap pasal insulin 89 kali. Sampai sekarang korang tak pernah pergi klinik buat test untuk insulin lagi. Kau ni nak kena ni. Ni nak marah ni. Dah 89 kali ni, kalau saya sebut ni dah 90 kali saya sebut tentang insulin. Korang tak pernah. Aku ni cikgu, korang tu pelajar. So kalau cikgu cakap, kenalah ikut. Lebih 100 kali Okay, dia macam ni. Orang yang ada masalah obesity ni 28 Jangan main-main So orang yang ada masalah kesihatan, yang mana bila dia berpuasa, buat crash diet, bila dia berada dalam keadaan survival mode ni, orang yang hilang muscle dia sebab you ada masalah insulin resistant. Now keadaan yang sama juga, you berada dalam hutan. Ini orang-orang yang obese orang obese. So orang obese tak dibenarkan duduk dalam hutan. Okay, ini rule yang Dr. John buat. Orang yang dibenarkan pergi hiking, masuk hutan hanyalah orang yang sihat. Orang yang obese, ada masalah metabolic syndrome, saya nak buat rule lah. Kalau anda, insyaAllah nanti saya join politik. Saya akan buat rules, peraturan. Orang obese tak dibenarkan masuk hutan, tak dibenarkan buat hiking. Kenapa? Sebab bimbang survival dia tak boleh nak survive dalam hutan. Habis duduk mana dok?
Duduk mana? Sekali korang lah. Korang carilah tempat lain. Yang penting aku tak nak korang duduk hutan. Sebab korang tak boleh survive dalam hutan. Now, apa yang berlaku, bila dalam hutan ni, orang yang obese, dia ada masalah insulin tinggi dalam badan kan. So bila korang dalam keadaan survival mode ni, crash diet ni, so badan korang akan tak dapat tenaga daripada luar. Daripada mana badan nak dapat tenaga? Daripada dalam. Itu simple, itu basic Semua orang apabila dia stop makan, tenaga daripada luar habis. Tak boleh dapat tenaga daripada luar. Tapi badan perlu terus hidup. Badan perlukan tenaga. Mana nak dapat tenaga tu? Kalau daripada luar tak ada, daripada dalam lah. Okay, nak bayangkan orang yang ada masalah insulin resistant ni, otak mula mencari tenaga dalam badan. Ada beberapa pilihan lah. Yang pertamanya daripada hati. Itu sumber tenaga yang pertama lah, glycogen. Daripada hati. Now daripada hati pun dah habis gunakan. Glycogen pun dah habis. Dekat hati dah guna glycogen, dekat muscle dah guna. So tenaga yang seterusnya otak akan cari adalah dia akan pergi dekat sel lemak. Dekat mana tu? Ni dekat basuh kereta. Lambat lagi lah. Okay, kalau korang nak basuh kereta yang bagus dekat area-area KLIA ni, saya dekat Kampung Bukit Canggang ni kat Banting. Area-area KLIA ni ada satu kedai yang saya recommend sangatlah. Nama dia Car Wash di Kolbu. Begitu nama dia. Di Kolbu. Di Kolbu dia cakap. Kolbu, hati. Jangan sampai saya cerita pasal hati Kalau saya cerita pasal hati ni, kita dah masuk ilmu tasawuf. Dah pandai dah doktor cerita pasal hati. Mesti lah. Masih lagi belajar. Okey, kembali kepada badan orang yang ada masalah insulin resistant. Bila otak dah cari tenaga dekat hati, dah habiskan tenaga dekat liver, glycogen dah habis, muscle pun dah salurkan glycogen dia, habis juga. Tenaga yang seterusnya adalah otak akan pergi dekat muscle. So the moment you ada masalah insulin resistant, otak dia ketuk pintu. Dia ketuk pintu sel lemak. Tuk tuk tuk. Ni otak Otak ketuk pintu. Assalamualaikum. Lemak baru nak keluar, tiba-tiba ada Pak Gad. Pak Gad tu nama dia insulin. Pak Gad tu insulin. Lemak baru nak keluar buka pintu. Pak Gad cakap, bla 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 bla. Kau tak boleh ambil, kau tak boleh jumpa dengan lemak kat dalam ni. Itu yang berlaku. Sebab insulin yang tinggi dalam badan, insulin ni adalah fat storing hormone. So insulin sangat menyayangi lemak. So apabila kau kekurangan tenaga, otak pergi dekat sel lemak minta tenaga, insulin kata no. Kau tak boleh ambil tenaga daripada lemak. Sebab apa? Sebab insulin dalam badan kau tinggi. Insulin dominan dalam badan kau. Insulin ni dia sangat sayang lemak. Dia pilih kasih sikit. Dia lebih memilih lemak berbanding benda-benda lain. So bila kau ketuk pintu, tuk. Assalamualaikum, lemak. Nak sikit. Insulin kata no. Tak boleh. Lemak ni aku yang punya. Dia macam cerita Ahmad Albab lah. Harta ini Ahmad Albab yang punya. Macam tu. Okay. So bila otak ni, dia ni dah menggelupur, tak ada tenaga. Tenaga dekat hati dah habis guna, tenaga dekat muscle, glycogen dah habis guna. Dia ketuk pintu lemak, insulin tak bagi tenaga. Apa lagi option yang dia ada? Melampau insulin ni. Kau jangan salahkan insulin. Kak Cik, janganlah Kak Cik nak salahkan insulin. Itulah kita ada masalah sikit,
tunding jari kat orang. Ada masalah sikit, tunding jari kat orang. Korang kena ingat, bila korang tunjuk satu jari kat orang, ada lagi 4 tunjuk dekat korang. Faham macam mana 4 tu? Nampak? Kau tunding jari kat orang satu, nak cakap itu salah dia, ada 4 lagi. Kacik ingat So jangan pernah salahkan benda lain, salahkan diri sendiri. Saya tak bawa mic outstation. Hari ni saya outstation, duduk tembak angin. Kacik ingat jangan duduk salahkan orang je. Salahkan, tengok diri sendiri. Jangan duduk sibuk pasal orang lain. Jaga hati kita ni dulu. Mat, mana Mat? Tunggu basuh kereta Mat. Panjang sangat list hari ni. Kat luar ni panas tau. Kat luar ni panas. Ada cahaya matahari. Cahaya matahari ni ada vitamin D. Tapi saya pun duduk bawah bumbung. Tak sanggup Mat duduk bawah panas untuk dapatkan matahari vitamin D tu. Walaupun Tuhan bagi free vitamin D tu, tak sanggup Mat. Saya ni dah cukup berminyak, dah cukup gelap Mat. Tak sanggup Mat. So makan je suplemen vitamin D. Awak baru masuk dah panas kan Sarah kan? Nasib lah. Okey, itulah dia apa yang berlaku dalam badan. Orang-orang yang tak sihat ni, bila dia buat crash diet, memang akan hilang muscle. That's why you kena sihatkan badan dulu. Janganlah duk cakap pasal kalori deficit sahaja. Betul, saya setuju dengan teori kalori deficit. Selagi you tak deficit, you takkan hilang tenaga yang banyak dalam badan. Tapi itu, the moment you hanya berpegang kepada kalori deficit sahaja, itu yang you hadapi masalah, hilang muscle lah. Lemak tak turun-turun, yang turun muscle. Sebab tu. Okay, so kembali kepada topik asal kita. Topik asal kita tadi, mungkin ada yang baru masuk saya ulang lagi sekali ilmu untuk kurus ni, saya tak ada pakai cucuk-cucuk kan. Tak ada pakai cucuk-cucuk. Kalau korang pakai cucuk-cucuk ni kan, apa contoh dia, Retatrutide, Monjaro ke, Ozempic ke, basically apa ubat tu buat dekat badan kita adalah dia suppress appetite kita. Tu je. Apa beza dengan kalau aku jahit mulut korang? Apa beza kalau aku jahit mulut korang dengan cucuk Reta, cucuk Monjaro? Apa beza? Sama je. So korang pilih, nak aku jahit ke nak aku cucuk perut korang dengan ubat-ubat tu? Korang pilih. Lain, bezanya sakit. Kalau tak nak sakit, jahit sendiri. Jahit mulut tu sendiri. Okay, jahit mulut tu sendiri. Banyakkan berpuasa. Rabut dah bunyi ni. Tak nak cucuk Mat. Sebab apa? Sebab kau tak ada duit Mat. Ya, kalau kau ada duit Mat, kau okey je cucuk. Betul tak? Orang-orang yang cakap tak payahlah ambil Monjaro sebab korang tak ada duit. Simple. Minta maaf cakap. Tapi kalau korang ada duit, korang tak kisah apa cucuk tu. Sebab apa? Sebab dia memang membantu. Harga dia memang mahal Mat. Berapa mahal? Dia macam ni lah. Harga kos, saya rasa ini basic lah. Ini basic binaga lah. Harga kos dengan harga jualan, aku rasa, saya tak tahulah orang buat bisnes macam mana. Memang kalau buku harga kos dia RM2, dia jual berapa lah biasa? Berapa kali ganda tinggi? Potong usus doktor sokong ke tak? 20 kali ganda 40 kali ganda. Korang nampak tak? So kalau korang tanya 3 kali ganda thank you Nazura jawab. Mungkin ni jawapan yang nampak macam ikhlas lah, jujur jawapan tu Macam tu lah. Ada orang cakap Apple iPhone ni
kos nak buat Apple iPhone pun murah, jual kat kita mahal. Terkejut kau, tapi itulah hakikat dia. So orang-orang yang duk cakap cucuk-cucuk ni tak bagus ke, tak payahlah cucuk ni sebab korang tak ada duit. Kalau kau ada duit, kau nak cucuk lah. Tapi kau kena ingat cucuk-cucuk ni tujuan dia adalah untuk suppress appetite kau. So apa beza dengan kau jahit mulut dengan kau cucuk? Sama je, dua-dua suppress appetite, cuma cara berbeza. Okay. So kalau orang yang cucuk ni, dia tak faham kenapa cucuk. Dia ingatkan cucuk buatkan dia kurus. Lepas tu kalau dia tak cucuk, dia akan maintain kurus. You silap lah bro, you silap. Saya nak betulkan, cucuk-cucuk kurus tu, dia adalah cara untuk mendidik otak kau. Tengok, at the end of the day, ilmu juga yang kau perlukan. At the end of the day, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Banyak benda saya belajar baru-baru ni. Benda tu semua, ilmu ni penting lah. So tujuan kita nak cucuk-cucuk ni untuk masukkan ilmu dalam otak kita, bagi tahu otak kita. Sebab kebanyakan daripada kita ni ada satu mindset yang bila kita tak makan, kita start menggigil. Apa yang jadi lepas menggigil? Engkau mampus, kau mati. Tak, engkau takkan mati. Menggigil tu, ramai orang cakap, oh ni hypo ni dok. Bukan. Menggigil ni nama dia, otak kau tengah bagi signal gula habis. Apa yang kau kena buat? Bukan Parkinson, itu cerita lain. Jangan main-main lah. Sushi, saya tahu awak dah pandai, tapi jangan mengganggu pelajar-pelajar lain yang cuba untuk memahami. Menggigil, sakit kepala, jantung berdebar-debar, dubdap ni, hypo lah, seolah-olah macam hypo kan. So itu adalah mindset otak korang bagi tahu, woi, gula dah rendah, gula dah habis, pergilah makan. So apa yang korang kena buat adalah korang jadi macam Dr. John. Ni Dr. John sekarang ni gula gua sudah berada pada tahap yang paling minimum bro. Menggigil juga ni. Kalau you suruh saya berdiri dekat tengah panas ni, kejap lagi menggigil juga. Tapi apa yang saya buat apa yang Dr. John buat kita ni orang kuat, orang yang strong. Jantan, lelaki kena strong. Kuatkan otak kita. Kita lawan balik. Lah, gula rendah gula rendah. Cakap otak. Oh, gula rendah. So apa masalah? Lemak kan ada? Pergilah bakar. Cakap macam tu dekat otak. Boleh? So itulah yang ubat cucuk-cucuk tu buat. Dia latih otak kau yang lemah ni, yang dah lama tinggalkan pembakaran lemak. Selama ni hanya bergantung kepada pembakaran gula semata kan. Otak kau dah tak biasa bakar lemak, asyik bakar gula je kerja dia. Lama lagi tak live doktor. Ni kejap lagi kereta siap, saya caw lah. Kereta belum lagi. So Monjaro tu semua, itu kalau orang-orang yang ada duit duk cucuk-cucuk ni, Monjaro, Reta apa semua, saya nak anda faham, ubat itu hanyalah untuk mendidik kepala otak kita ni satu benda, iaitu even though kita tak makan, kita masih bertenaga. Itu yang tujuan saya sendiri amalkan ubat cucuk-cucuk kepada pesakit. Saya akan bagi tahu yang tu. Puan, tuan, saya bagi ubat cucuk ni bukan solusi untuk kurus, bukan. Tujuan saya hanyalah untuk mendidik otak engkau ni yang terlalu lemah. Lapar sikit makan. Itu tujuan ubat tu. Untuk mendidik otak, startlah gunakan tenaga dalam badan. So bila orang-orang yang cucuk Reta, cucuk Monjaro ni semua, dia cucuk, dia tak makan tau. Dia tak makan langsung. Tapi dia surprise. Aku ni makan pun tidak, tapi tenaga banyak. Mana datang tenaga tu? So tengoklah perut masing-masing. Yang mana nampak perut membuncit tu,
sedarlah di situ terletaknya harta korang yang paling mahal. Ya. Dan korang jangan sayang harta ni, sebab harta ni dia tak bawa pergi akhirat pun. So startlah gunakan, spend harta dekat perut tu. Okay, gunakan harta tu, bakar dia. Dengan cara berpuasa lah. Allah, lari topik. Okay, so orang tanya, nak kurus ni cukup ke cut sugar, jaga makan, puasa? Jawapan dia tak cukup lah. Saya dah beritahu tadi ada 2 perkara yang kita kena buat. Kalau you muda lagi, you tak ada masalah kesihatan, bolehlah you jaga makan yang masuk. Tapi saya tahu yang join live saya ni semua makcik-makcik, semua orang kencing manis, semua orang ada darah tinggi, semua orang yang ada gout, semua orang yang ada obesity, ada masalah kesihatan. So bila orang-orang ini ada 400 orang dalam ni dia tak ada join tau. Live abang-abang gym yang duk cerita pasal calorie deficit, dia tak ada join punya live itu live. Kenapa? Sebab bila dia join, dia dapat nasihat supaya janganlah makan banyak. Lah, macam tu juga. Lah, engkau tahu tak, aku ni memang aku sedar aku gemuk, masalahnya aku makan pun tak. Kau cakap pasal calorie deficit, hari-hari aku calorie deficit, kenapa tak aku kurus? That's why saya tahu 400 orang yang ada dalam ni, korang tak join live calorie deficit ni. Kalau kita tengok satu-satu orang yang join live calorie deficit ni, orang-orang muda je. Sebab orang muda kalau ikut calorie deficit punya formula tu, InsyaAllah akan kurus, akan berjaya. Tetapi orang-orang macam acik-acik ni nak cabut braces belum lagi. Cakap pasal braces antara sebab kenapa saya nak pakai braces ni adalah sebelum ni gigi saya ni crowded tau. Space saya punya rahang, space tu kecil, tapi gigi tu besar-besar. So gigi tu overcrowded. So bila overcrowded, dia jadi sedikit jongang tau. So bila mulut saya jongang ni, waktu saya tidur, air liur meleleh babe. Sebab saya tak dapat nak tutup mulut properly. So sekarang ni apabila saya dah cabut 4 batang gigi je. 2 atas, 2 bawah. Sayang, yes. Tapi nak buat macam mana kan? Kita nak improvekan kesihatan tu. So bila saya dah buang 4 batang, dah cuba rapatkan, mulut tu dah tak, kalau biasa mulut tu dah tak terbuka sangat. So kalau tidur tu kita kurangkan risiko bernafas menggunakan mulut. Tak bagus saya bernafas ikut mulut ni. Nanti you akan dapat darah tinggi. Nitric oxide akan berkurang dalam badan. So banyakkan bernafas ikut hidung. That's why jangan banyak bercakap. Sebab bila kita bercakap ni, kita tarik nafas ikut hidung, bercakap keluar ikut mulut. So kita kurang menggunakan hidung sebagai saluran pernafasan. So kalau boleh saya nak live ni pun saya tak nak bercakap. Saya nak diam je. Tapi disebabkan saya nak anda semua menjadi lebih sihat, tak apalah saya tak sihat sikit kejap kan. Patutlah diam tu lebih baik Tak ada benda yang kebetulan lah Tak ada benda yang kebetulan. Orang yang suka berdengkur tu dia bernafas ikut mulut ke? Betul babe. Lagi-lagi korang yang dalam ni ada 400 orang, saya tahu kebanyakan dalam ni berdengkur. The moment kau ada masalah obesity korang pasti akan ada masalah sleep apnea. So check balik hari-hari korang macam mana, tengah bekerja, adakah korang tertidur penat sepanjang hari? Sebab apa? Sebab malam korang tak tidur. Saya dah tidur awal lah dok. Lepas isyak tu dok, bini saya cuik pun saya tak layan dok. Saya terus masuk tidur dok. Tidur cukup. Bangun pukul 5:30 subuh tu saya memang bangun. Tidur cukup dok. Tapi dok, meeting dekat tempat kerja dok, kemain ngantuk dok. Kenapa lah dok? Sebab engkau tidur cukup, tapi engkau tidur orang lain tidur, engkau tidur bekerja.
Sebab kau struggle nak bernafas. Orang lain bernafas waktu tidur ni effortlessly. Engkau pula struggle waktu tidur. Itu yang kau penat. Engkau tak tidur. Okay. That's why ada baru-baru ni saya tengok ada seorang mamat dia main motor tau, main motor R25, Yamaha R25 tu kan. So dia modify kan. Tapi dalam video tu saya dengar dia punya bercakap, dia punya suara bercerita buat video kan. Saya boleh dengar pernafasan ikut mulut tau. Pernafasan ikut mulut. Sebab engkau boleh beza tau antara orang yang bercakap, yang bernafas, dia bercakap, dia keluarkan udara, keluarkan ikut mulut kan. Bila kita bercakap, kita keluarkan udara ikut mulut. Bernafas kita ikut hidung, tapi dia bernafas dia tarik ikut mulut. Apa masalah dia? So saya boleh dengar benda tu. So saya komen kan, bang, kalau ada masalah darah tinggi, Roger Saya tak tahu pun, saya tak kenal pun dia. Tiba-tiba dia reply, betul, saya memang ada masalah darah tinggi. Macam mana nak selesai? Nampak? Saya beritahu lah, awak banyak menggunakan pernafasan ikut mulut. So natrium oksida dalam badan rendah. Itu yang menyebabkan saluran darah jadi stiff. Macam tu je saya nak terangkan. Tapi mungkin dia tak faham kot. Saya tak rasa dia boleh faham lah. Tapi sebab cerita dia sebenarnya, engkau ni gemuk sangat, engkau kena kurangkan berat badan. Itu jawapan yang paling tepat sebenarnya nak jawab. Tapi saya tak nak lah kejam sangat, nanti orang duk bash saya pula kan. Saya cakap lah, awak ni bernafas ikut mulut, kekurangan natrium oksida. Itu je lah cara baik saya jawab. Okay. So antara benda yang orang-orang ada darah tinggi kena buat adalah banyakkan bernafas ikut hidung. Kembali kepada berat badan ni, tak masuk-masuk lagi masalah dia. Banyak sangat membebel. Okay, kembali kepada topik macam mana nak keluar ni. So dia sebenarnya nak dipendekkan cerita. Masalah obesiti ni ada dua punca, yang masuk dan yang keluar. Yang masuk tu korang jagalah pemakanan, puasa. Itu aku malas nak cerita Itu korang dah pandai lah. Yang keluar ni korang cakap pasal keluar, kita cakap pasal metabolism badan kita. Metabolism kita slow. Kenapa? Sebab mitokondria. Belajar tentang mitokondria guys, pergilah cari, Google je. You Google tulis, siapa yang pandai eja mitokondria, cuba eja mitokondria. Dok dah 98 kali ulang. Ya masalahnya. Saya ni kan, saya rasa saya ulang benda yang sama. Tapi saya tak faham kenapa kalau saya tengok nama, masih lagi ada orang yang sama dalam live saya. Saya bukan nak menghalau tau. Tapi bila saya sedar, rupa-rupanya saya ni nak belajar tentang agama pun, sekali kelas bukan terus faham rupanya. Kelas pertama kita dengar, ilmu tu masuk dalam kepala A. Kali kedua dengar Dr. John, ilmu tu dapat B. Kali ketiga dengar, ilmu tu dapat C pula bentuk dia. Rupanya sebab itulah saya tengok ada orang yang sama dalam live saya. Walaupun almost everything saya dah cerita tentang kesihatan ni Kalau you follow saya daripada awal, saya membebel ni, sampai ke hari ini saya membebel benda yang sama babe. Tapi itulah, ilmu tu milik Tuhan kan. Masuk dan tertidur pun ada. Ya Allah, mentang-mentang kelas free Okay, so bercerita tentang mitokondria. Mitokondria ni adalah satu struktur dalam sel kita yang mengawal tenaga. Itulah struktur yang paling penting yang korang kena jaga, korang kena improve kalau nak kurus. Itu sahaja. Okay, habis. Saya live group lah. Dah, itu saja penerangan saya. Cukup ke? Boleh faham ke? Nak kurus macam mana dah sekarang? Tak baca komen. Sebab saya memang macam tu tau. Saya kalau tengah shock bercerita ni kan, saya kadang-kadang bercerita tu tutup mata. Macam Dr. Ju pun kalau bercerita tutup mata juga.
Tak, masalah ni apa tak sama-sama ni? Tak faham Aku dah agak dah Siti. Ya, saya saja je pancing. Ulang balik. Boleh saya ulang balik Untuk nak jaga, nak kurus ni, you kena tengok yang masuk, iaitu calorie deficit lah, fasting lah, semua cara yang orang kat luar ajar lah. Kau kurangkan makan lah, kau makan itu, makan ini. Yang penting kalori tu tak surplus. Itu yang masuk. Yang keluar ni, engkau kena banyakkan balik mitokondria. Senang cerita, waktu engkau muda, mitokondria engkau ada 30,000 contoh dia. Gitu. So itu waktu kau lahir. Lahir je mitokondria kau 30,000. Sekarang ni saya nak bagi tahu mitokondria acik tinggal 10. Daripada 30,000 mitokondria tu apa? Mitokondria ni macam enjin lah cik Enjin yang membakar tenaga, keluar asap, kereta boleh berjalan kan. Itu mitokondria. So acik dulu lahir dekat mana acik? Hospital mana? Ke acik lahir kat rumah je? Kalau acik lahir dekat rumah dengan acik lahir kat hospital, sama juga mitokondria tu bilangan dia tak ada beza. So waktu acik lahir dulu, mitokondria ada 30,000. Contoh dia. Semakin menua ni cik, sikit-sikit mitokondria tu rosak, enjin tu rosak. Makin lama makin sikit. Sekarang ni cik, mitokondria acik ada 10 je cik. Kalau dulu acik makanlah hari-hari makan manis, hari-hari makan benda yang mempunyai kalori tinggi cik acik tak gemuk-gemuk pun. Sebab apa cik? Sebab enjin yang membakar tenaga tu banyak cik. Sekarang ni acik punya enjin tu tinggal 10 je cik. Bayangkan daripada 30,000 cik, 30,000 cik. 30,000 yang acik letakkan dekat hantaran kahwin anak acik tu. Daripada 30,000 tinggal 10 je cik. Bayangkanlah, cuba bayangkan cik. Dulu nak membakar tenaga banyak, mudah, tak kisahlah berapa banyak tenaga pun kau makan, tak ada hal. 30,000 enjin cik. Sekarang ada 10 je cik. Itu pun kalau 10 cik, saya rasa dalam badan acik tinggal 5 je. So apa yang berlaku cik? Acik tak makan pun cik, tenaga tu still lagi berlebihan. Sama perumpamaan dia macam hujan tak lebat cik, tapi banjir. Kenapa? Parit tu. So parit banjir kilat tu, parit yang tersumbat tu, itulah mitokondria tu cik. Sekarang faham tak? Bila saya cakap pasal yang keluar tu, kita cakap pasal mitokondria kita. Ya, parit sumbat cik. So kena servis parit ni cik, kena servis mitokondria ni cik. Macam mana nak servis mitokondria ni? Macam mana nak servis parit kita ni? Macam mana? Disebabkan kawasan yang saya tunggu ni dah tak ada orang Saya rasa saya boleh cakap kuat sikit lah Sebab tadi saya rasa macam cakap perlahan-lahan, risau, menangis orang kat sebelah ni nanti dengar saya cakap. Sekarang ni saya dah boleh cakap kuat. So korang jaga-jaga. Kalau masih tak faham lagi, korang siap. So macam mana nak betulkan, nak servis parit kita ni, mitokondria kita ni, kita kena belajar apa yang menyebabkan mitokondria rosak. Apa yang menyebabkan mitokondria rosak? Kenapa mitokondria daripada 30,000 acik jadi 5? Kenapa kawan acik pula daripada 30,000 sekarang masih lagi 10,000 cik? Kenapa jadi macam tu? Itu yang acik penat. Kawan acik umur yang sama sekarang ni dekat Gunung Everest. Itu yang membezakan acik dengan dia. Mitokondria, metabolism, enjin, parit kita, kena ambil kira semua tu. So apa yang merosakkan enjin-enjin dalam badan ni adalah dosa-dosa kecil yang kita buat daripada muda ni. Apa benda dosa kecil tu doktor? Dalam bahasa dia, dalam bahasa Dr. John ni,
Dosa kecil yang doktor yang saya maksudkan adalah radang. Sikit-sikit kita masukkan radang. Apa punca radang tu, Dok? Belajarlah tentang makanan-makanan yang menyebabkan radang. Belajar. Apa makanan yang menyebabkan radang? Apa tu, Dok? Lah, 537 kali saya sebut tentang 5 makanan yang menyebabkan radang. Korang nak juga saya cakap yang kali ke 538 hari ni? Tolong, siapa-siapa yang tahu tentang 5 makanan yang bersifat radang, tolong ulang balik, bagi tahu kawan-kawan ni. Gula, asma, ni lah cakap gula, babe. Allah. Macam mana ni, geng? 5 perkara sebelum mati, bukan. Ayam, bukan. Din, gula tak ada, Din. Gula tak ada. Belajarlah tentang sifat. Sifat. Belajar tentang sifat. Kalau kau cakap gula tu radang, atlet dia tak minum air manis, babe. Jojo tu, Muay Thai fighter tu, dia tak minum air manis, babe. Betul tak? Sebab diorang tu nak jaga kesihatan. Diorang memang sangat mementingkan kesihatan. Dah kau cakap gula tu bersifat radang, ush, gula tak boleh ambil langsung lah. Ni saya tengok adalah orang yang duk buat interview kan. Dia ceritalah, saya kalau kat rumah tu gula tu memang tak ada. Kalau ada gula tu memang untuk orang-orang yang datang rumah. Apa dia? Saya kat rumah saya tak ada gula. Sebab apa? Sebab saya tak nak biasakan anak-anak saya dengan manis. Dia memberi gambaran seolah-olah gula ni jahat tau. Tak. Dia memberi gambaran seolah-olah gula ni jahat. Tak. Sifat gula adalah sumber tenaga. Itu sifat gula. Okay. Apabila you cakap, saya tak nak anak-anak saya ambil gula daripada kecil. Macam mana? Kau tahu tak gula? Kau tak bagi anak kau ambil gula pun daripada protein yang dia makan, lah jadi gula juga dalam badan. Sejahat sangat ke gula ni? Tak. Gula ni tenaga. Dia bukannya radang. So belajarlah tentang makanan yang menyebabkan radang. Bukannya makanan yang berlemak ke, makanan yang apa ke. Bukan. Belajar makanan yang radang. Omega 6 berlebihan, saya setuju. Craving gula tak dapat jadi gila. Itu antara punca lah kenapa kita boleh end up dengan too much of sugar. Tapi hari ini saya nak kita semua belajar tentang sifat. Nak kenal Tuhan pun kena kenal sifat Tuhan dulu. Ingat lagi tak 20 sifat Tuhan? Ada 29 lah sifat. Betul lah? Saya ingatkan ada 20. Tak cukup belajar gini, tak cukup ngaji. Minyak zaitun banyak omega 6 ke, doktor? Belajar sifat minyak zaitun tu apa. 20 lah. Sifat wajib ada 20. Suka hati je tambah 29. Sifat mustahil ada 20 juga. So 5 makanan-makanan yang menyebabkan radang dalam badan. Itu yang duk mengurangkan acik punya mitokondria dalam badan tu, cik. Itu yang memperlahankan metabolisme acik tu. Faham tak, cik? Makanan-makanan yang radang. Dan radang ni dia bukan datang daripada pemakanan sajalah. Tetapi number one yang kita kena tengok bila kita tengok cermin ni kan, benda pertama yang kita kena tengok adalah makanan lah. Sebab banyaknya radang dekat luar tu datangnya daripada makanan. Selain itu, stres kita, tidur kita, exercise. Okey, exercise salah satu cara untuk meningkatkan metabolism badan. Kenapa? Doktor lah cakap kenapa sayur radang, dok. Aduh, saja je Kak Kusha ni. Dia nak juga saya bincang pasal sayur ni. Tapi saya faham je. Ramai orang susah nak terima. Kenapa doktor sayur? Yang masam-masam. Yes, terima kasih Encik Rosman Haji Sahak. Nak kena ke saya cerita pasal sayur ni? Kenapa nak cerita pasal sayur juga? Terima je lah. Percaya je lah yang sayur tu radang. Percaya je boleh tak? Boleh tak kalau korang ni percaya je Dr. John? Nak kena faham juga ke?
Perlu tak korang ni, korang bukannya doktor. Korang bukannya doktor. Korang kena faham ke kenapa sayur tu radang? Tak perlu kan? Terima je lah bulat-bulat. Mak korang suruh solat 5 waktu sehari, ikut je lah. Korang nak kena tanya kenapa, nak buat apa, tak payah. Ikut je. Solat je 5 kali sehari. Tak payah banyak tanya. Betul? Tak boleh terima je kan? Nanti jadi ikutan. That's why kena faham. Aduh, nak kena cerita pula pasal sayur. Bateri 44%. Alhamdulillah banyak lagi, sempat lagi nak balik. Pasal sayur, cerita pasal sayur ke? PJ hujan lebat. Subang, Allah, hujan ke? Tak apalah, bawa pelan-pelan lah. Sayur sumber fiber, saya setuju. Tapi macam mana dengan anti-nutrient dia, anonymous teacher? Macam mana? You cakap pasal kacang. Kacang ada good fats, good protein, ada mineral, ada fiber. Saya tak nafikan. Saya setuju. Kacang bagus. Ada fiber, good fat, protein, mineral, betul. Tapi saya nak bagi tahu ni, dalam kacang ada oxalate, ada phytate, ada lactin, all those anti-nutrient ada dalam kacang. Apa awak jawab? Saya tak nak ambil kira yang tu, dok. Apa yang saya tahu, ada good fat, ada protein, ada mineral, ada fiber, cukup, dok. Benda lain saya tak nak tahu. Saya nak tahu yang baik je. Yang kurang baik saya tak nak dengar. Tuhan cakap kita kena tapis apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita kena tapis. Kalau macam tu you cakap kita nak ambil yang baik je. Saya nak you beli kereta ke, you beli apa-apa, beli rumah ke lepas ni, you tak payah tengok dia punya maintenance, harga maintenance berapa, after sale market dia berapa. You beli kereta lepas ni, you tengok dekat rupa dia je. Cun beli. Tak payah cerita pasal maintenance dia macam mana, after sale market dia macam mana, tak payah. Kalau pakai elektrik, kat mana nak charge elektrik, tak payah. Sebab kau hanya tengok dekat rupa sahaja. Tak boleh lah. Kau nak pilih sesuatu tu, kau kenalah kenal sifat dia secara keseluruhan. Kau nak kahwin dengan seseorang, lepas ni kau nak kahwin dengan seseorang tu, kau tengok muka je. Dia pandai masak ke tak, kau tak payah ambil kira. Sebab engkau ni jenis yang tengok satu angle je. Dia pandai buat duit ke tak, kau tak payah tengok. Dia ada agama ke tak, kau tak payah tengok. Kau tengok rupa sahaja. Boleh ke macam tu? Tak boleh lah. Tak boleh guys, tak boleh. Kau kena tengok secara keseluruhan. That's why dalam sayur-sayuran, you cakap tinggi dengan fiber. Betul, saya tak nafikan. Tapi kalau cakap pasal soluble fiber yang bagus untuk kesihatan bakteria baik dalam usus kan, berapa banyak je soluble fiber dalam sayur-sayuran sebenarnya. Yang lebih tinggi adalah insoluble fiber, geng. So dia tak ada benefit pun dekat bakteria dalam perut korang, insoluble fiber tu. Yang ada soluble fiber, tapi tak banyak pun. Tak banyak. Okay? Tak apalah, dok. Saya makan sayur, dok. Sejak saya hari-hari makan sayur ni, dok, saya membuang, Masya Allah, dok, senyum. Yelah, sebab apa acik makan sayur, acik membuang senyum? Sebab segala yang acik makan, acik tak digest, acik tak serap. Sebab tu dia keluar balik sebiji-sebiji je. Tak apalah, dok. At least saya senyum masa membuang, dok. Okay lah. Tapi kena fikirkanlah, apa prinsip engkau makan? Engkau makan untuk apa? Engkau makan, tujuan kau makan ni apa? Supaya makanan yang kita makan ni masuk dalam badan kita, diserap menjadi tenaga, menjadi sebahagian daripada badan kita. Tapi acik punya logik makan sayur aku makan sayur untuk senyum waktu berak. Itu you punya prinsip makan sayur. Itu you punya prinsip makan sayur. Saya makan sayur ni
Saya tak harap apa-apa lah daripada sayur. Yang penting saya senyum lah dalam toilet. Lah, engkau makan sebab tu. Begitu lain daripada orang lain punya prinsip makan. Orang lain nak dapatkan tenaga, nak jadi struktur badan. Engkau, aku makan semata-mata untuk senyum dalam toilet. So, antara cara untuk kita memahami makanan ni, kan saya juga pernah cerita tentang kanser. Kanser dalam badan ni ramai orang akan cakap tak bagus. Saya rasa ini cara paling mudah untuk you faham tentang fitrah badan. Ramai orang akan cakap, oh, kanser dalam badan ni tak bagus. Sebab, yelah, semua orang takut kanser kan. Tapi, hakikatnya, kanser terjadi pun sebenarnya bagus. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu kepala otak engkau ni mulalah belajar tentang apa yang fitrah untuk badan. Engkau duk masukkan benda yang tak fitrah dengan badan, itu yang dia jadi kanser. Kenapa? Sebagai contoh, nak senang faham, badan kita ni, sel dalam badan kita perlukan oksigen untuk hidup. Tak ada oksigen, sel kita mati. Simple. Itu sahaja. Banyak lagi lah benda lain. Tapi yang aku nak korang faham ni, itu je. Satu je. Korang faham dulu. Sel dalam badan kita ni perlukan oksigen. Tapi apa yang kau buat, kau isap ukur. Kau tak bagi oksigen dekat sel dalam badan kau. Apa jadi dekat dalam sel badan? Mati. Tak dapat oksigen. Sebab dia hanya perlukan oksigen untuk hidup. Tapi kau isap ukur. Kau tak bagi oksigen dekat badan kau, sel kau mati. Sifat sel ni, kita ni, fitrah kita ni, kita nak survive. So, kalau kau isap ukur tak berhenti, kau tak pernah bagi oksigen kat badan, sel ni dia akan tahu dah masa depan dia akan mati, masa depan dia gelap. Sebab kau tak akan berhenti isap ukur, kau tak akan bagi oksigen dekat dalam badan kau, dia tak akan dapat oksigen, dia akan mati. So, apa yang dia buat? Dia masih lagi nak survive. Itu fitrah sel. Dia nak sentiasa survive. So apa yang dia buat, daripada dia ni sel normal. Daripada sel normal dia akan bertukar jadi sel kanser. Kenapa? Sebab sel kanser tak perlukan oksigen untuk survive. Sel biasa perlukan oksigen untuk survive. Masalahnya engkau tak berhenti isap ukur. Macam mana dia nak hidup? So dia jadilah sel kanser. Dia tak ada pilihan, babe. Dia tak ada pilihan. Salah ke dia daripada sel normal jadi kanser? Tak salah. Yang salah tu engkau. Engkau yang tak bagi benda yang fitrah untuk badan kau. Engkau harapkan sel kau sihat. Kau tak boleh harapkan sel kau sihat kalau engkau sendiri tak tahu apa maksud fitrah untuk badan kau. Engkau sendiri tak tahu apa yang fitrah untuk badan kau. So now, konsep untuk sihat adalah belajarlah apa yang fitrah untuk badan kita ni. So macam mana nak tahu dok apa yang fitrah untuk manusia sebenarnya dok? Adakah kita kena ikut piramid makanan yang disarankan oleh WHO? WHO buat piramid makanan tu bersandarkan Quran, bersandarkan sunnah ke? Aku nak tanya korang. Pakar dietitian saya ni dok, keluar masuk hospital dok. Saya keluar masuk hospital dok. Setiap kali saya masuk hospital, saya akan jumpa dengan pakar dietitian paling senior dalam hospital ni, dok. Dia ajar saya tentang pemakanan, dok. Dia ajar saya tentang pemakanan. You bayangkan, saya jumpa pakar dietitian paling senior. Bangga lah jumpa paling senior. Paling senior tu ilmu daripada mana? Sistem daripada mana? WHO. Sistem lah kan manusia buat. Betul ke sistem tu? Ada kemungkinan tak dia salah? Dia ikut Quran, dia ikut sunnah ke? Kalau dia cakap, oh sistem kita ni bersandarkan Quran, bersandarkan sunnah, yang tu saya tak berani nak cakap salah. Itu pasti betul. Wajib betul. Sebab Quran kan? Betul lah. That's why lah, kau bayangkan korang yang duk cakap, oh sistem manusia buat ni betul, tak pernah salah. Takkanlah dia orang nak tipu kita. Dia kan di authority, orang atasan takkanlah nak menganiaya orang bawah. Okey, kalau lah apa yang dia orang cakap ni sentiasa betul, piramid makanan takkan terbalik-terbalik lalu.
piramid makanan tak akan terbalik-terbalik. Dulu macam tu, sekarang macam tu jugalah. Tapi kenapa dulu macam tu, sekarang macam ni? Fikirlah guys, fikir. Sesungguhnya alhaakumut takasur. Apa maksud dia? Alhaakumut takasur. Sesungguhnya korang ni telah dilalaikan. Hei, saya ingat pengakhiran dekat syurga. Sebab apa? Sebab saya ni mak bapak Islam. So saya akan masuk syurga lah juga akhirnya. Sungguh aku tak sangka rupanya aku telah dilalaikan. So macam tu lah guys. Kalau nak kurangkan berat badan, jangan tengok yang masuk je, tengok yang keluar sekali. Okay? So jaga radang tu. Pergilah buat ujian darah, tengok radang dalam badan tu tinggi ke tak. Penting ke buat ujian darah? Penting. Contohnya, kau dah tahu level kau, radang kau tinggi ni. Lepas tu kau start buat rawatan, radang kau start turun. Kau nampak progress tu. Tongkat dan ular mencekik dia tu kot. Tak pasti lah. Itu cerita lain. Lantaklah dia orang nak buat lambang apa pun kan. So tengok radang tu menurun ke tak. Lepas kau buat rawatan, kau kena tengok progress. Tengoklah progress tu turun ke tak. Kalau kau buat rawatan, radang tu masih dekat takat tu, maksudnya rawatan kau tak cukup baik. Kena cari rawatan yang lain untuk turunkan radang tu. So the moment kau hilangkan radang daripada badan, enjin kau start berfungsi dengan baik balik, start bekerja balik, efficient balik. Metabolism kau improve balik. That's how you increase your metabolism. Bila kita bersukan, orang ramai cakap bersukan ni dapat improve metabolism. Guano. Sebab bila kita bersukan, kita akan keluarkan peluh. Peluh tu dia keluarkan toksin daripada badan. Toksin menyebabkan radang dekat mitokondria. Itulah kaitan dia. Oh, Ustaz dah, saya tak faham lah kenapa. Yang saya tahu nak naikkan metabolisme ni exercise je dah. Sebab tu saya exercise. Alhamdulillah, berat badan saya turun. Macam mana dia boleh naik tingkatkan metabolisme dah? Macam mana dia boleh tingkatkan metabolisme? Entahlah, aku tak tahu. Aku ikut je abang babat tu. Aku ikut je. Alah, kau tak payah faham banyak-banyak lah. Kau tak payah faham banyak-banyak. Memang kita ni, lumrah kita ni atas muka bumi ni, kita kan ikut je. Kau ikut je lah. Orang tu cakap tu ikut je lah. Mak kau suruh sembahyang 5 waktu, kau ikut je lah. Mak kau suruh baca Quran, ikut je lah. Sebelum tidur baca Al-Mulk, ikut je lah. Kau nak tanya banyak, kenapa? Tak payah tanya. Kau ikut je. Ikut je. InsyaAllah tergolong dalam orang-orang yang lalai lah. Okay? Doktor Kurus macam mana nak naikkan berat badan, naikkan masa? Suruh baca Al-Kahfi, ikut je. Ya, ikut je. Kan dah jatuh. Ikut je lah. Kita ni kan pengikut. Suruh belajar. Alah dok, saya bukan doktor dok. Buat apa nak belajar tentang kesihatan? Dah aku ni bukan ustaz. Tak perlu ke belajar pasal agama? Baca Yasin je lah. Betul tak? Habis ni kita ni bukan ustaz, bukan ahli agama. Tak perlu ke belajar pasal agama? Itulah mindset kita, orang-orang Melayu. Antara penyebab kita ni lemah sebab kita ni antara golongan yang lalai lah guys. Tolonglah sedar Tolonglah sedar. Sedar daripada kelalaian ni. Kita tak nak orang Melayu ni lemah. Nak buat blood test, buat klinik iris senang dapat. Dah ada package. Ya, betul. Kita ada beberapa package lah. Sambung 5 radang. 5 radang tadi adalah kacang, tepung gandum, masam, makanan tinggi dengan garam dan juga sayur. Okay. Kalau kita bincang tentang fitrah, fitrah. Nak tahu apa yang fitrah sebenarnya untuk badan manusia ni, dok? Mudah doh. Belajarlah tentang sifat sistem usus manusia. Nak tahu apa yang fitrah untuk manusia, belajarlah tentang sistem penghadaman manusia.
Apa yang kita boleh makan, apa yang tak boleh makan. Ngajilah, belajarlah tentang sistem usus kita. Apa usus kita boleh digest? Apa yang ikut membuta tuli ya. Apa yang sistem boleh digest, apa yang tak ada dalam sistem kita. Kalau ada enzim dalam sistem tu, maksudnya itulah yang fitrah untuk kita. So kalau ni saya bagi tahulah, dalam usus manusia kita ada enzim untuk digest protein, kita ada enzim untuk digest lemak, kita ada enzim untuk digest karbohidrat. Selain daripada 3 benda tu, fitrah ke untuk engkau? Tu je soalan aku. Okay? Tu je soalan aku. So aku nak cakap pasal sayur-sayuran, makanan yang tinggi dengan selulos. Tengok dalam usus kau ada selulos ke tak? Ada ke selulos dalam perut kau? Tak ada. Kalau kita tengok sistem pengadaman lembu, kambing, mereka ada selulos. Kenapa? Apa yang membezakan perut manusia dengan perut binatang tu? Kenapa mereka ada selulos? Kenapa kita tak ada selulos? Mestilah ada yang specialnya dekat lembu tu. Sebab dia punya perut ada 4. Bakteria-bakteria dia boleh digest selulos. Engkau ada 4 ke perut? Kalau engkau rasa engkau ada 4 perut, engkau makanlah sayur tu, selulos tu, silakan. Habis tu dok, macam mana kita nak dapat kebaikan daripada tumbuh-tumbuhan dok? Lah mudah je ilmu fitrah ni. Kau nak dapat kebaikan daripada tumbuh-tumbuhan, engkau makanlah benda yang boleh digest tumbuhan. Halo, apa yang susah sangat kepala otak kau nak terima ni? Mudah kan? Okey, kita tahu lembu ada selulos. Dia boleh digest tumbuh-tumbuhan yang tinggi dengan selulos. Nak dapat kebaikan tumbuh-tumbuhan tu, bila lembu tu makan tumbuhan tu, dia dapat kebaikan tumbuhan. Dah engkau nak dapat kebaikan tumbuhan tu, kau makanlah lembu tu. Apa yang benar sangat nak faham? Yang baru join ni, apa doktor ni? Cakap bukan main kasar. Gitulah bahasa dia. Ya. Hati dah, hati. Maafkan saya. Terima kasih untuk peringatannya. Saya noted. InsyaAllah. Kita sama-sama berubah lah. Saya tak cakap saya perfect pun. Tiada yang lebih sempurna daripada Tuhan. So kita semua tak sempurna. Aduh, benar. Lembu makan grain dah masalah tu sekarang kan. Lembu tu makan grain pula. So kalau kau makan lembu tu, apa yang jadikan kau? Itulah yang wujudnya. You are what your meat eat. Kalau lembu kau makan grain, itulah engkau makan grain. Tinggi omega 6. Gitu. Kan mudah tu. Ayam okey tak dok? Boleh lah. Walaupun sebenarnya ayam ni pun tinggi dengan omega 6. Kau bayangkan daging lembu, daging kambing tinggi dengan omega 3. Omega 3 kita tahu dia tinggi dekat algae, tinggi dekat ikan berlemak. Ikan makanan-makanan laut semua tinggi dengan omega 3. Kita duk ngaji kita belajar tentang lembu tiba-tiba lembu tinggi dengan omega 3. Dah celah mana lembu ni makan ikan? Ada gaya ustaz tak? Ada gaya ustaz kan? Ustaz kan? Celah mana lembu makan ikan? Tiba-tiba kita tengok daging dia. Sepatutnya dia makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu tinggi omega 6. Bila dia makan banyak tumbuhan, maka daging dia pun tinggilah omega 6. Tapi bila kita kaji, daging lembu tinggi omega 3. Bapa gitu? Bapa gitu? Dok tahulah doktor. Kitanya bukan doktor. Bapa nak tahu semua tu tak boleh lah. Lembu makan moringa ke? Mungkin lah dia makan moringa lah. Itulah kehebatan ciptaan Tuhan. Dia makan seaweed? Mungkin lah mungkin. Saya pun tak pasti. Tapi yang saya tahu kenapa dia tinggi omega 3 walaupun makanan dia yang dia amalkan adalah tumbuh-tumbuhan, sepatutnya omega 6 tinggi, tapi dia tinggi omega 3 sebabkan
perut dia yang ada 4 tu. Subhanallah. Maha suci Allah. Luah benar ilmu Tuhan ni. Ingat ke dah grad dulu. Dah grad daripada universiti ni. Ingatkan dah paling pandai lah. Agak apa kononnya. Boleh rawat lah semua. Orang sakit kat luar tu boleh rawat lah, insya-Allah kan. Rupanya tidak. Ilmu Tuhan sangat luas. Belajarlah. Pergi ngaji. Omega 6 ni radang ke? Kalau ratio dalam badan terlalu banyak menyebabkan keradangan. Sebab tu kena make sure ratio omega 3, omega 6 dalam badan kita molek. Jangan omega 6 lebih tinggi daripada omega 3. Gitu. Omega 6 ni jahat ke? Tidak. Lemak-lemak yang Tuhan cipta tak pernah satu pun mudarat kepada manusia. Tidak. Yang memberi mudarat kepada manusia adalah lemak Tuhan pergi ke manusia, manusia ubah. Ya. Itu buat ke itu buatkan lemak tu tak sihat. Lemak kalau datang daripada Tuhan, sihat. Sihat belaka untuk kita. Tapi kalau lemak tu pergi dekat manusia, kilang manusia tu diproses, manusia ni itulah. Tangan manusia itulah yang merosakkan lemak tu. Bapa Kelecek Kelantan pula dok. Itulah. Minyak seed oil. Okey, dia macam ni. Kalau you tanya seed, bagus. Seed oil tak bagus. Mudah gitu. Kenapa? Seed oil, kenapanya seed oil tak bagus dok? Seed tu bagus. Omega 6. Badan kita perlukan omega 6. Kalau kita makan gitu saja dapat omega 6. Tapi omega 6 tu kita bawa bagi kilang, kita proses dia. Omega 6 yang asalnya baik jadi jahat. Apa jadi jahat? Proses manusia buat. Gila. Ambo ni dah pandai kecek Kelantan. Sikit lagi kalau orang Kelantan dengar ni, dia tak boleh nak beza ni orang Kelantan ke orang Banting ni. Walnut tinggi omega 3 tak doktor? Betul. Walnut tinggi omega 3, betul. Tapi omega 3 compared tu kacang-kacang yang lain. Hakikatnya omega 6 dia masih tinggi. Anda telah dilalaikan. Boleh cari awet Kelantan. Macam Ustaz Mohaizah. Nama pun Aizah juga. Tak jauh beza lah. Anak saya SPM tahun ni. Dia cakap penat. Perlu vitamin apa ya dok? SPM Fish oil. Fish oil vitamin D. Kupiah pakai kupiah? Belum. Kupiah tak ada. Kupiah dekat dalam office, dekat klinik ada lah. Sini tak ada. Kalau kacang yang difermentedkan, doktor, buah-buahan pun kalau tanya saya pasal buah kita makan bermusim. Maksudnya tak boleh lah kita makan buah hari-hari. Okey? Kena faham juga. Buah tu kita makan buah bermusim. Bukan hari-hari. Lah ni durian. Orang jual durian tepi jalan. Hari-hari ada terpacak tu. Tak boleh. Ikut musim dia. Avokado dia tinggi dengan omega MUFA, monounsaturated fatty acid lah, omega 9. Tempe okey tak? Tempe kacang. Chia seed. Ya, saya tahu orang yang nak melalaikan kita ni cakap chia seed ni dia tinggi omega 3. Ya betul. Chia seed tinggi omega 3 compared to seed yang lain. Chia seed tinggi omega 3 berbanding seed yang lain. Tinggi juga omega 3 dia. Tapi omega 6 dia lagi tinggi.
Orang duk cakap chia seed high in omega 3. Betul. Tapi dia duk kabur habis. Dia duk kabur kemu habis. Omega 3 dia tinggi. Tinggi berbanding kacang yang lain. Tapi kalau ratio omega 3, omega 6, omega 6 masih lagi tinggi. Omega 6 tak elok kan? Bukan omega 6 tak elok. Ratio. Badan kita ni dah tinggi sangat dah omega 6 tu. Tak perlu nak naikkan lagi omega 6 tu. Memang dah kita ni tinggi omega 6. Naikkan omega 3 saja. Apa beza omega 3 dengan omega 6? Kalau ikut struktur dia, ya Allah lah. Habatus sauda dia special. Dia walaupun ada omega 6, tapi dia ada conjugated linoleic acid. Dia berbeza sikit. So kalau you nak amalkan habatus sauda ni boleh lah. Boleh tak ada masalah. Dia punya omega 6 dia lain tau. CLA, conjugated. So dia tak jadi omega 6 lah basically dalam badan. Tapi dia jadi antioksidan dalam badan. So boleh amalkan. Jambu batu boleh makan tak? Makanlah. Ikut musim lah. Boleh ke minum kopi hari-hari? Boleh. Kenapa fish oil elok amalkan tak? Sangat-sangat disarankan Miss Ellie, Miss L. Suplemen untuk mitokondria. Suggest tak? Boleh. Ada duit boleh. Tak ada duit tak payah. Orang yang duk cakap, kau tak payahlah makan suplemen untuk mitokondria ni bagai. Tak payah. Sebab kau tak ada duit. Kalau kau ada duit, kau belilah CoQ10 tu. Masalahnya CoQ10 tu mahal. NMN tu mahal. Urolithin A tu mahal. Damu yang tak ada duit. Tak payahlah cakap orang tak payah beli. Orang tu ada duit, biarlah dia nak beli. Dia nak improve, nak jadi makin muda, nak banyakkan balik mitokondria. Sebab tu dia punya mitokondria ada 10,000 cik. Acik punya 5. Duit dia beli suplemen mitokondria. Duit acik gimana cik? Duit acik gimana? Duit acik gimana? Beli mah bagus lah beli mah kan. Aset. Tu dari krill udang merah ke? Saya tak pastilah. Pergi umrah, alhamdulillah, mama hadat. Duit acik beli mah. Bagus mah. Mah bagus. Acik beli mah banyak-banyak acik Acik beli mah banyak-banyak kan. Simpan. Dah banyak kat rumah tu. Tanpa acik sedar, mitokondria acik tinggal 5. Apabila mitokondria acik tinggal 5 cik, itu bermaksud 5 Jumaat lagi cik. Tak lama dah tu. So bila 5 Jumaat lagi, lepas Jumaat yang ke-6 nanti cik, untunglah anak-anak waris-waris cik. Acik susah-susah kumpul gelang. Yang seronoknya anak-anak acik lah. Acik duk sayang tak nak beli suplemen, tak nak kena tipu makan suplemen mitokondria. Cik simpan gelang banyak-banyak. Mitokondria tinggal 5 Jumaat lagi cik lah. Gitu. Pedih acik kena minta maaf lah acik Itu nak bagi acik faham lah. Saya dulu kena solat duduk 8 tahun, amalkan ALA 4 bulan dah boleh solat macam biasa. ALA pun bagus. ALA antioksidan, improvekan insulin. Bagus. Cucu diagnosis HSP. Umur 7 tahun, test darah kencing negatif. Radang ke? Radang, mungkin radang. ALA tu apa? Alpha lipoic acid. Kalau kita sedang belajar tentang minyak, tentang lemak, kita cakap pasal alpha linolenic acid. Tapi kalau kita cakap pasal suplemen, ALA tu adalah alpha lipoic acid. Gitu. Betul, anak saya thyroid. Masalah thyroid ni tengok usus, tengok immune system lah ya. Suplemen basic vitamin D3, omega 3. Kalau masalah bukan depan mata, Tok Sado fikir-fikir, nanti badan sakit. Benda yang mu boleh kawal, you kawal. Mu tak boleh kawal, mu tawakal. Ya, jangan stres. Doktor kata, ya itulah. Manusia, Mama Haddad, manusia.
RDW tinggi apa doktor? RDW tu adalah red cells distribution width. Kelebaran darah merah ambo ke? Mu. Kelebaran darah merah mu tinggi. Apa kelebaran darah merah mu tinggi? Mu kekurangan vitamin B kompleks. Folate, kekurangan B12. Tambahlah daripada makanan. Makanan gapo ada B kompleks ni dok? Nak makan apa? Hati, betul. Makan daging. Terima kasih Nora 25 InsyaAllah Nora 25 tu bukan bermaksud bilangan mitokondria lah. InsyaAllah. Kalau 25 tu bilangan mitokondria dia 25 jemaah lah. Gitu. Tapi insyaAllah bukan lah kan Puan Nora Daging banyak-banyak. Ya. Siapa apa perlu ambil untuk awal kehamilan, untuk kuatkan rahim, ada sejarah keguguran. Terima kasih doktor. Jagalah kesihatan radang. Bila radang dalam badan kita terkawal, hormon dalam badan kita akan balance. Bila hormon dalam badan kita balance, kesihatan peranakan kita akan comel lah. Doktor, makan banyak berat tak naik, means mitokondria bagus ke? Maksudnya makan ni tak cukup banyak. Mu je yang rasa banyak. Orang lain makan, orang lain tengok, mu ni makan sebenarnya baru sikit. Mu dok tengok aku lagi makan gano. Sebenarnya gitulah. Okay. So kalau you makan banyak, maksudnya you bukannya makan banyak kali. You makan banyak satu masa. So you rasa mu makan banyak. Tapi itulah yang sihatnya. Nak bagi tahu ni, perut penuh, kenyang betul sekali makan tu. Mu rasa mu makan banyak. Orang lain pula makan sikit. Kenapa dia makan sikit? Nak kurus. Tapi dia makan sikit banyak kali. Bila dia makan sikit banyak kali, dia tak rasa dia makan banyak pun. Tapi itulah pola pemakanan yang tak sihat. Nak sihat, makan sekali. Banyak mana mu makan pun tak apa. Apa? Itulah badan manusia. Manusia atas muka bumi makan sekali. Waktu lain buat gapo? Kita ni hamba ni atas muka bumi ni makan banyak kali ke makan sekali je? Mana yang kita kena buat? Sebagai hamba atas muka bumi ni. Makan sekali ke makan banyak kali? Banyak mana makan daging, makan sekali. Dah tu makan sekali. Waktu lain buat apa? Banyak kali. Makan sekali. Okey. Bila makan sekali, waktu lain ni buat apa? Buat zikir lah. Puasa. Zikir, puasa, ibadat. Engkau tu atas muka bumi ni untuk apa? Dan engkau makan banyak kali, maksudnya engkau atas muka bumi untuk makan. Itu dah bukan sifat hamba. Doktor, fungsi magnesium untuk kembangkan saluran darah ke? Betul. Orang yang saluran darah dia sempit boleh amalkan magnesium. Tetapi saya nak tanya soalan. Siapa bila mu nak makan magnesium tu? Siapa bila? Kalau mu kata mu ya, ambo makan magnesium hari ini tekanan darah ambo turun. Ambo tak makan magnesium, tekanan darah ambo naik. Jadi apa yang ambo buat? Ambo makanlah magnesium sampai bila? Sampai bila-bila. Tak apa ke? Tak apalah dok, yang penting bukannya obat. Tak apalah doktor, saya makan magnesium lebih baik daripada makan ubat. Betul ke makan magnesium lebih baik daripada makan ubat? Mu makan suplemen ke, mu makan ubat ke, tak boleh sampai bila-bila. Kalau you terpaksa bergantung kepada suplemen sampai bila-bila, itu salah. Kita tak perlu makan suplemen sampai bila-bila. Yang kita perlu ambil sampai bila-bila adalah makanan. Kalau you makan suplemen sampai bila-bila, sama je lah sifat dia macam makan ubat sampai bila-bila.
So mu belum merdeka lagi daripada ubat, belum merdeka lagi daripada suplemen. Kena faham konsep betul ke badan tak cukup elektrolit, tak cukup garam, ataupun betul ke you ada magnesium deficiency ataupun you ada magnesium inefficiency. Berbeza semua tu, kena belajar. Bila nak belajar doktor? Lain hari lah. Tak apalah, sat lagi lah kita nak buka ni. Kenapa saya tak minum air? Kenapa saya live daripada pukul 2 tadi saya tak minum air? Kenapa? Sebab kalau saya minum air bermaksud saya akan buka puasa. Kalau kita nak buka puasa, konsep kita buka puasa ni apa guys? Sebelum saya balik 4.30 saya caw 4.30 saya caw. Sekejap lagi orang balik kerja. Konsep puasa kita ni apa guys? Tolong ajar dok. Rasa macam ada juga yang makan suplemen selamanya. Kurma bukan. Banyak terus. Terima kasih Ila. Ila saya memang tabik lah Ila Bagus ini. So nak buka puasa ni, ini nasihat saya lah untuk orang-orang yang dekat luar tu nak jaga kesihatan. Setiap kali you nak berbuka puasa, bukannya buka puasa Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Bukan yang tu. Bukan buka puasa yang saya maksudkan ni. Apa Allahumma lakasumna tu bukan. Kalau saya duk cakap puasa, bukan nawaitu samagodin, bukan Allahumma lakasumna, bukan juga. Buka puasa saya ni bermaksud kita dah lama berlapar, kita bebas daripada meningkatkan insulin. Apa yang boleh meningkatkan insulin? Protein dengan karbohidrat. Berapa lama? Lagi lama lagi molek. Bayangkan you berpuasa 16 jam, molek. You berpuasa 12 jam dengan 16 jam, lebih baik yang mana daripada yang mana satu lebih baik? 16 jam lebih baik daripada 12 jam. Orang yang berpuasa berlapar 8 jam dengan orang yang berlapar 10 jam, mana yang lebih baik? 10 jam. So apabila ambo dah berpuasa berlapar 11 jam, jam yang ke-12 ambo minum seteguk air manis. Tak apalah, bukan makan nasi, makan seteguk, minum seteguk air je. Puasa lagi. Tak. Walaupun you minum seteguk air, dalam air ada gula. Gula naikkan insulin. Insulin you naik, puasa terbatal. Bukan puasa Ramadan, bukan puasa sunat, bukan. Puasa sihat ni. Insulin naik, puasa batal. Puasa batal, start puasa balik daripada tadi dah 11 jam. Adakah dia sambung ke jam yang ke-12? Tidak. Dia sambung zero balik. Jam yang pertama balik. Walaupun engkau hanya minum seteguk air. Itulah hakikatnya. Boleh? So kalau nak makan, nak buka puasa, makan betul-betul. Macam mana nak naikkan blood pressure dok? Kalau blood pressure mu lagu tu lah untuk mu. Tak ada orang kata semua orang kena 120/80. Dah tu ambo ni blood pressure 90/60 tak normal ke dok? Tak semestinya. Normal untuk mu, itulah untuk mu. Doktor dah puasa berapa jam tu belum lunch. Saya puasa 18 jam, makan ikan ayam. Daripada semalam lah. Saya last makan pukul 6 petang semalam. Pukul 6 petang saya makan. Sama adik-beradik low BP tapi okey je. Ya Akilah. You cari tentang mean arterial pressure, MAP. Baca pasal mean arterial pressure. Saya malah nak ajar, you cari sendiri mean arterial pressure. Nasihat saya untuk semua hadirin yang mendengar. Sebelum tu saya nak minta ampun, minta maaf. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik ataupun yang cacat tu semua datang daripada kelemahan diri saya sendirilah. Mutiara kata hari ini alhaqumut takatsur. Itu je lah saya nak kongsikan untuk hari ini. Bye bye. Jumpa lagi.